rasa jenuh harta ni tuan semua, dia mengubah kita bila amal dapat mengubah keadaan kita daripada kekurangan kepada kelimpahan. Dapat membuka 7 pintu rezeki dari langit dan bumi. Masya-Allah tabarakallah. Kan dia kata dapat menarik rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka, itu la yahtasib, dapat dapat membantu untuk melunaskan hutang yang bertimbun. Okey, menjadikan pengamal tu seolah-olah magnet, tarik rezeki, tarik. Ke mana kita pergi, contohlah, kita pergi satu kedai tu tak ada orang pun. Kita pergi masuk aja terus semua, orang datang. Selain pada magnet rezeki, dapat melariskan perniagaan dan menarik pelanggan yang ramai. Dapat memudahkan kemenangan dalam tender dan projek besar. Kalau ada tender JKR ke tender apa semua anak akan menang dalam tender atau projek besar. Dapat mendatangkan pelabur ataupun pemodal yang baik, bukan yang jahat, yang penipu, bukan scammer semua. Dan dapat memudahkan penjualan aset-aset yang sukar dijual. Rumah payah nak jual, tanah payah jual, kita boleh jual dengan amalan ini. Dapat juga membantu menaikkan pangkat kita ataupun jawatan kita, sehingga rezeki kita berlimpah ruah. Okay. Melembutkan hati orang yang penagih hutang agar memberi kelonggaran. Masa orang datang minta hutang kita, along tadi, dia tanya kita, lembik lahir dia. Dia bertimbang rasa dengan kita. Dapat melindungi harta kita daripada kecurian zahir dan batin. Menjadikan kewangan kita sentiasa cukup dan semua. Dan juga menarik perhatian dan sokongan daripada majikan dan rakan kerja kita. Juga dan semua memudahkan kemenangan dalam undian ataupun pertandingan. Ada undi, kita menang.